Dan kita memang tidak berkompromi pun dengan pegawai anggota tersebut. Dalam era saya menjadi Ketua Polis Negara, apabila saya mengambil alih sahaja pejabat Ketua Polis Negara, apa yang saya lihat, pembaharuan perlu kepada sifat-sifat berintegriti, iaitu bertanggungjawab, terutamanya kepada masyarakat, bahawa PDRM ini adalah badan penguatkuasa undang-undang dan juga menentukan ketenteraman awam, keselamatan awam. Itu yang amat penting. Apa yang saya lihat, integriti ini memainkan satu peranan yang sangat penting. Jadi saya telah memfokuskan bahawa perkhidmatan PDRM ini mesti berteraskan atau bertunjangkan integriti. Dan juga kita juga akan menyokong apa juga dasar-dasar kerajaan. Okey. Daripada itu, pengarah JIP sendiri telah memainkan peranan yang sangat besar, yang mana tindakan pertama adalah buat satu dasar-dasar ke arah menentukan bahawa pegawai dan anggota polis ini berintegriti. Dasar-dasarnya adalah dasar 3C PPPA, penyelia mesti menyelia anggota bawahan. Penyelia ni maksudnya daripada pegawai atasan, daripada peringkat saya hinggalah ke bawah, menyelia, dan kita akan beri nasihat. Dan juga sekiranya dasar-dasar tidak dipatuhi, kita akan mengambil tindakan tata tertib seperti mana tindakan-tindakannya ke arah daripada denda, daripada nasihat sehingga ke buang kerja. So selalunya memang pihak pengarah integriti akan membuat kenyataan media berapa pegawai anggota terlibat dengan kesalahan tata tertib, kesalahan rasuah, jenayah, dadah. Dan kita memang tidak berkompromi pun dengan pegawai anggota tersebut. Dan kita tidak kondon pun, dan kita tidak menyuruh apa juga statistik yang kita ada. Kalau kita cakap buang kerja ada 10 orang, kita 10 orang memang kita ambil tindakan untuk buang kerja. Turun pangkat, potong gaji, potong emolumen, dan juga sehinggalah kepada surat nasihat. Apabila anggota pegawai ini diambil tindakan tata tertib, dia ada edah dia. Maksudnya kalau dia kena surat nasihat, edahnya 1 tahun. Dia tidak boleh masuk untuk interview. Dia punya pergerakan gaji juga terganggu. Dia tidak mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Dia tak boleh menerima itu semua. Dia tidak boleh juga menerima pingat-pingat, apa-apa juga pingat yang dicadangkan untuk pegawai anggota yang diambil tindakan tata tertib ini tidak akan berlaku. Okay. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya juga melihat bahawa apabila pada era tersebut, pada era saya lihat bahawa narkotik, kesalahan narkotik ataupun kesalahan penggunaan dadah, pengedaran dadah ini tinggi, dan juga report-report banyak ke arah penipuan secara dalam talian ini. Jadi pengarah juga dan pihak kita telah berbincang supaya perundangan ini perlu dipinda bagi menguatkan lagi tindakan kita, dan tindakan kita itu akan lebih macam mana saya nak cakap, lebih efektif. Itu dia. So alhamdulillah, di bawah undang-undang jenayah penipuan dalam talian yang semakin menjadi-jadi ini, so pada tahun 2024 2 pindaan penting telah pun diluluskan, Undang-Undang Kanun Keseksaan Pindaan 2024 dan juga Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2024 juga, yang mana pindaan di bawah Seksyen 424A, 424C, 424D Kanun Keseksaan telah diperkenalkan, yang membolehkan tindakan tegas diambil terhadap pemilikan, penyerahan dan juga penggunaan akaun.